Alhamdulillah anak-anak, dari pelajaran yang lalu, anak telah pun faham daripada segala apa yang telah kita catat ya, tentang makhraj-makhraj huruf yang keluar daripada lidah. Iaitu 10 makhraj. Makhraj khas namanya anak. Dalam bahagian makhraj am, bahagian yang ketiga. Kalau kita campurkan anak dengan makhraj al-jawf yang keluar daripada rongga tengkorak, iaitu rongga tekak mulut dan rongga halqum, maka semuanya telah berjumlah 14 makhraj khas. Di mana? Jawf, tengkorak, 1 makhraj. Halqum, 3 makhraj. Lidah, 10 makhraj. Jadi semuanya berapa anak? 14 makhraj telah kita pelajari dan yang telah kita faham. Bagaimana kalau kali ini cikgu nak bertanya? Untuk menduga anak-anak semua, apa yang telah difahami, apa yang telah dicatatnya. Ikuti sama-sama para penonton. Sama-sama kita lihat bagaimana jawapan-jawapan diberikan oleh anak-anak kita ini. Soalan yang pertama sekali kepada Muhammad Izzat. Cuba terangkan Izzat. Di mana makhraj huruf za? Lagi sekali dengar. Para penonton boleh jawab juga ya. Di mana makhraj huruf za? Cuba. Makhraj huruf za ialah dari tepi hujung lidah itu. Ya. Jawapan Izzat dia kata di tepi hujung lidah. Tapi ke mana pergi tepi hujung lidah ni? Ke bawah gigi ke atas keras? Kita nak tahu cara yang tepat sekarang. Sama-sama anak cuba. Soalan yang kedua, cikgu nak kemukakan kepada Muhammad Taha. Cuba terangkan Muhammad Taha. Apakah, bagaimana terangkan cara melafazkan dia hujung tepi lidah? Cuba. Caranya ialah apabila tepi hujung lidah diangkat ke hujung gigi hadapan di atas. Kelihatan kedudukan lidah terletak antara 2 gigi atas dan di bawah. Dan 1 juzuk lidah melekap ke langit-langit keras di atas. 3 perkara anak ingat. Huruf za ni nampaknya anak. Yang pertama, tepi hujung lidah ni diangkat. Kata dia, pergi ke pukul ke, tekan ke ujung gigi hadapan di atas. Dan begitu. Tidak. Dan kedudukan lidah kita nampak dia terletak di antara gigi atas gigi bawah. Itu nombor 2. Yang ketiga, 1 juzuk pada lidah. Yang ni 1 juzuk, 1 suku daripada lidah, dia terangkat pula ke langit keras di atas. Kalau dapat ketiga perkara ni, baru huruf za ni dapat disebut dengan tepat. Itu dia anak ya. Baiklah. Cuba kita minta satu misal daripada Muhammad Amin pula. Bagaimana huruf za yang terdapat dalam satu kalimah. Cuba. Misalnya, waman azlamu. Lagi sekali dengar. Waman azlamu. Waman azlamu. Ini misalnya kita nak cuba tengok. Bagaimana betul tak kedudukan lidah sebagaimana katakan 3 perkara tadi. Cuba sama-sama anak perhatikan. Ya. Waman azlamu. Cuba semua. Waman azlamu. Kalau cikgu baca begini, waman azlamu, salah ke betul? Salah. Apa yang salah? Sebab lidah tidak terang? Tidak terangkat. Jadi bunyi zal. Suku juzuk di atas. Waman azlamu. Itu tepat. Alhamdulillah. Jawapan yang ketiga tadi ya. Terus kita minta kepada Suhana anak-anak. Apakah sifat-sifat yang perlu kita pelihara, kita jaga ketika menyebut huruf za ni? Bagaimana? Cuba terangkan. Udara tertahan kerana beramal dengan sifat jahar, cikgu. Katanya udara jangan lepaskan. Angin jangan lepaskan. Jangan Kalau huruf tha tak apalah. Boleh lepas boleh. Tapi za tak boleh. Tekan angin tu. Udara tahan. Baik. Apa lagi di antara sifat yang perlu kita perhatikan, kita amalkan? Cuba kita ke Mastura. Ya cikgu, ketika melafazkan huruf za ini, suara terlepas dan tidak terputus kerana ia beramal dengan sifat rakhawah. Kali ini pula suara terlepas. Jangan ditahan pula. Jangan jangan tahan. Nanti jadi dad pula kan. Lepaskan. Jangan putuskan bunyi suara tu. Ini daripada sifat dia. Makna kita beramal dengan sifat rakhawah. Dah kita dapat. Baik, kita tanya pula kepada Zahara. Apa di antara sifat yang penting kita nak amalkan? Hendaklah dibunyikan dengan tebal kerana beramal dengan sifat itbaq dan isti'la. Lagi satu yang perlu kata dia. Dia mesti bunyi tebal. Ketebalannya itu kerana lidah terangkat. Begitu juga kerana lidah melekat.
Sebab sifat isti'la dan sifat itbaq ini mesti keadaannya begini. Jadi kalau dapat anak-anak alhamdulillah melafazkan, menyembunyikan segala sifat-sifat dan menunaikan yang ini, kita dapat huruf za dengan tepat insya-Allah. Jangan lupa anak 6 sifat dan makhrajnya. Seterusnya kali ini anak, habis kita kepada bahagian yang ketiga, makhraj am tadi dengan 14 makhraj, kita masuk kepada makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat ni yang keluar pada dua bibir ni. Dua bibir ni satu anggota yang perlu, bibir mulut ni ya. Dalam bibir mulut ni terdapat dua makhraj. Yaitu makhraj khas yang dua huruf, makhraj yang ke-15 dan makhraj yang ke-16. Makhraj yang ke-15 ini anak ialah satu huruf yang keluar padanya dia kata makhraj muhaqqaq. Ingat muhaqqaq? Arti muhaqqaq, huruf ini dapat dirasa, huruf dapat dikesan kerana dapat sempadannya di mana terletaknya. Bukan macam muqaddar, tak tahu sempadannya di mana. Tapi tahu tempat keluar, tapi di mana tempat yang agak betul tak dapat. Tapi muhaqqaq, kita dapat tegaskan, dapat terkesan, dapat sempadannya tahu. Huruf fa katanya keluar daripada bibir mulut di sebelah bawah. Ini rupanya sebelah bawah. Satu bibir aja. Bukan dua bibir, satu bibir aja. Jadi caranya macam mana anak? Caranya begini anak. Perut bibir yang di bawah ni, bukan tepi ni, dalam ni. Perut bibir yang di bawah ini diangkat mengenai hujung gigi hadapan di atas. Ini dia. Yang sini bukan sini aja ya. Cuba ikut semua. Cuba kita kata af. Cuba. Af. Lagi sekali cuma af. Af. Kalau buat dua bibir dia kata ab. Ab. Kalau ab bukannya fa jadi pa. Dalam tulisan kita Jawi ada pa. Kita boleh baca pa jadi pi. Jadi macam bunyi f. Cuba lagi sekali cuma af. 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 Bibir bawah ni perutnya pukul di mana? Ke gigi atas hadapan. Cuba tengok misalnya. Cuba ikut. Iftah alaina. Cuba. Iftah alaina. Satu bibir. Kalau kita kata betul tak ni? Iftah alaina, betul tak? Sebab cikgu telah gunakan dua bibir. Dia satu bibir. Itu makhrajnya. Apa yang kita dapati dalam huruf fa ni anak, dalam kesan yang kita nak jaga? Di antara anak-anak, angin mesti dilepaskan. Kerana bersifat huruf hamas. Kalau tak lepas angin, dia lain huruf ke? Af. Angin lepas. Yang kedua, suara juga terlepas. Kerana beramal dengan sifat rakhawah. Yang ketiga, huruf ni begitu banyak. Cepat bunyinya. Pantas. Mudah. Cepat. Kerana bersifat dengan sifat izlaq. Sebab itu anak-anak kecil kita, dia boleh sebut dengan papa. Pasal huruf sedang. Mama, papa. Sebab bibir ni papa. Hurufnya senang. Jangan berat-beratkan. Fa'amma. Jangan. Dia fa'amma. Senang saja. Dengar sekali lagi cuba. Tengok. Bibir di bawah. Jangan dua bibir. Cuba kita. Iftah alaina. Cuba. Iftah alaina. Salahnya jangan katup dua bibir. Jangan kotak dua bibir. Iftah alaina. Lagi cuba. Iftah alaina. Untuk lebih tepat lagi, kita tengok grafik. Tengok anak bagaimana grafik. Ini yang kata bibir di bawah ni. Ini. Tengok. Perut bibir ni sebelah dalam ni. Tengok anak. Sebelah bibir di bawah diangkat. Kemana pergi ni? Terus diangkat ke hujung gigi hadapan di atas. Itu dia anak. Caranya ya. Anak-anak boleh buat. Supaya jangan jadi bunyi pa. Jangan bunyi pi. Keluarkan angin. Sifat yang perlu kita ketahui ada 5 anak-anak. Cuba ikut semua kata. Infitah. Infitah. Istifal. Istifal. Rakhawah. Rakhawah. Izlaq. Izlaq. Hams. Hams. Ini dia 5 sifat yang perlu kita amalkan. Anak tentu faham ya? Sentiasa huruf ini mesti bunyi dengan tipis. Kerana bersifat yang sifat istifal. Jangan kita bunyikan tebal. Itu sifat isti'la. Kalau kita baca uftah, itu tebal. Salah.
Kerana tidak mengamalkan sifat istifal. Sudah kita tahu alhamdulillah tentang huruf fa tadi. Kita beralih terus kepada makhraj khas yang ke-16. Ini juga daripada dua bibir juga anak-anak. Iaitu keluarnya pada 3 huruf ada. Apa hurufnya? Cuba tengok anak. Ba, cuba kata. Ba. Mim. Mim. Waw. Waw. Makhraj ini keluar 3 huruf sekali. Kita tengok bagaimana huruf ba dulu. Dia pada 2 bibir mulut juga. Tapi tak bukan sebelah ni. Tadi sebelah bawah saja. Itu 2 bibir kena amalkan. Caranya meluah huruf ba ni dengan menutup 2 bibir mulut. Apakala kedua bibir mulut ni ditutup tapi dengan sentuhan saja, tidak begitu berat. Misalnya, cuba kita tengok, kata matikan bal. Cuba kata ab. Ab. Jangan kata ab, jangan tutup langsung. Ab. Ab. Sentuhan bibir, 2 bibir sentuh aja. Ab. Apa misalnya? Cuba tengok dalam surah Inna A'tainakal Kautsar sana. Cuba kata al-abtar. Cuba. Al-abtar. Jangan al-abtar. Ab tak boleh berat-berat. Sentuh, tahu sentuh? Sentuh kita aja. Al-abtar. Cuba. Al-abtar. Itu dia. Kalau dapat kita sebut begitu, baru betul. Jangan jadi bunyi V. Al-ab tak mau. Al-abtar. Cuba lagi. Al-abtar. Dalam hijrah Arab tak ada V. V tak ada, dia B saja. Al-abtar. Lagi. Al-abtar. Apa kita nak jaga dalam huruf ba, anak-anak? Setelah kita punya bunyi sentuhan saya tadi, ada sifat jahar. Artinya angin tertahan. Tak ada keluar. Tak terlepas udara. Satu, jaga. Yang kedua, suara juga tertahan. Kerana bersifat dengan syiddah. Suara sampai lepas. Ab. Tak ada panjang lagi. Tak ada putus terus. Kemudian jangan lupa bersifat dengan sifat istifal. Mesti bunyi huruf sentiasa tipis. Bagaimana kalau lebih terang lagi kita tengok grafik? Cuba tengok bagaimana grafik ada sebutan macam mana. Tengok. Ini yang kata 2 bibir ya. Tengok dia katup anak-anak 2 bibir. Katupnya secara sentuhan saja. Itu dia. Al-abtar. Itu dia 2 bibir tutup sentuhan saja ya. Al-abtar. Senang. Ba ada 6 sifat juga anak-anak. Cuba kita lihat pertama. Cuba ikut. Jahar. Jahar. Syiddah. Syiddah. Istifal. Istifal. Infitah. Infitah. Izlaq. Izlaq. Qalqalah. Qalqalah. Antara 6 huruf ni jaga anak. Jahar, angin tertahan. Syiddah, suara tertahan. Istifal, sentiasa berbunyi tipis. Infitah, terbuka lidah, tidak terangkat melekat ke naik keras di atas. Izlaq, bunyi huruf yang paling mudah. Senang, cepat, pantas. Yang akhir qalqalah. Ada satu bunyi letupan, satu bunyi detakkan pada huruf ba ni. Di antara 6 sifat ni jaga sikit tentang huruf qalqalah lah. Kalau dia mati, hendaklah dibunyikan detakkan. Kerana kita nak amal sifat qalqalah ni. Di antara sifatnya dia sentiasa bunyi ringan, cepat, pantas. Kerana sifat dengan sifat izlaq. Sama-sama lagi sekali kita menyebut anak-anak. Jangan salah ya. Cuba. Al-abtar. Cuba. Al-abtar. 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 Alhamdulillah. Itu dia anak-anak ya. Huruf apa tadi? Huruf ba. Selepas huruf ba, terus kita beralih kepada huruf mim. Satu makhraj juga. Mim juga tutup 2 bibir. Dikatup. Ya. Tapi kalinya dia bunyi Tadi ba tadi dia cuba kata semua cuba. Nampak tak sampai pergi dekat hidung kepala. Cuba. Apa yang bunyi ni? Dia sifat, ada satu sifat, itulah bunyi dengung. Dengung inilah yang bunyi tadi ada. Jadi dia katup juga. Katup kali ini bukan katup macam ba. Dia sentuhan, dia katup betul. Ya. Cuba kata lagi sekali. Cuba. Satu misal, cuba kata amra. 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 Bagaimana kita nak jaga tentang sifat-sifatnya? Di antaranya sifat jahar.
angin tertutup. Kalau dia terkatup macam mana angin nak keluar? Cuba tak tak boleh keluar angin. Jahar. Yang kedua juga sifat izlaq. Hurufnya paling mudah, paling senang kena ringan, cepat, pantas, kena beramal dengan sifat izlaq. Jangan lupa anak, kerana mim ni sentiasa kita bunyikan dia ada bunyi dengung. Sifatnya dengung jangan lupa. Itulah ghunnah. Bagaimana? Kalau kita lihat kepada grafik kita. Lihat. Lihat anak-anak. Itu dia. Dua bibir dikatup. Amra. Amra. Tutup betul. Amra. Jangan buka lagi. Dia tak ada kalkalah. Tak ada abad. Tak ada. Katup terus. Itu dia. Senang huruf mim ni anak ya. Terus kita tengok kepada sifatnya. Mim juga mempunyai dia anak 6 sifat juga. Cuba ikut anak. Istifal. Istifal. Jar. Jahar. Tawassut. Tawassut. Infitah. Infitah. Izlaq. Izlaq. Ghunnah. Gunnah. Anak tak lupa istifal bunyi huruf ni sentiasa tipis. Jahar angin tahan. Tawassutnya apa pula? Tawassut satu sifat pertengahan dia antara rakhawah dengan syiddah. Jangan lupa anak. Artinya suara tidak terlepas benar kuat dan suara tidak pula tertahan kuat. Dia pertahan. Itu makna tawassut. Infitah. Lidah sentiasa ke bawah, tidak terangkat ke langit keras di atas. Izlaq huruf yang paling mudah, senang. Gunnah ada satu sifat yang bunyi dengung mesti dijaga. Jadi antara sifat yang perlu anak-anak jaga dan pelihara, ketipisan huruf ini. Kerana istifal dia bunyi tipis. Jangan kata dia amra. Cuba ikut semua, tipiskan lagi. Amra. Jangan amra. Baik. Huruf yang akhir dalam makhrajnya juga, iaitu huruf yang ke-16 anak. Huruf waw pula. Bagaimana cara huruf waw ni? Pada dua bibir juga. Kali ini tidak dikatup. Tetapi dia moncongkan ke hadapan pula. Cuba kita matikan waw. Cuba lihat bibir cikgu semua ya. Cuba tengok. Cuba kata au. Cuba. Au. Cuba dengar. Au. Apa kita dapati? Dua bibir tidak terkatup. Dia pergi moncong, pergi depan pula. Au. Apa misalnya? Cuba ikut. Wa'aufu. Wa'aufu. Lagi. Wa'aufu. Wa'aufu. Hanya ada grafik kita tengok. Lihat anak. Dua bibir mulut tengok dia memoncong. Memoncong ke hadapan tengok. Bukan macam huruf ba. Bukan macam huruf mim. Dia terkatup dua-dua tadi ya. Itu dia. Itu caranya. Cuba tengok. Au lagi sekali. Au. Itu dia. Kita tengok sifatnya pula anak. Dia juga mempunyai 6 sifat. Ikut semua. Jahar. Jahar. Ismat. Ismat. Istifal. Istifal. Infitah. Infitah. Rakhawah. Rakhawah. Ada satu sifat tambahan ni. Lin. Lin. Jadi apa macam mana sekarang? 6 sifat ni kita nak amalkan baru tepat. Apa arti jahar? Angin tertahan. Berarti ismat huruf ini apa? Berat. Au. Bukan macam fa. Bukan macam ba. Bukan macam mim ya. Senang. Kena moncong dua bibir. Ismat susah. Istifal artinya hurufnya berbunyi tipis. Infitah. Dia tak ada perlu dengan lidah. Kerana dia keluar dari dua bibir. Jadi lidah sentiasa terbuka ke bawah saja. Rakhawah. Suara terlepas. Panjang. Au. Kalau ada 1 jam orang nak cakap. Au. Boleh. Dia tak putus. Yang akhir, lin. Apa syarat lin? Kalau dia mati, dulunya baris dia di atas. Jadi sentiasa nak jaga anak ya. Berbunyi tipis. Dan ada bunyi apa? Bunyi apa tadi kita kata ni? Yang nak jaga ni? Rakhawah. Suara terlepas. Mudah-mudahan anak ya. Kita dapat menyebut huruf yang 4 ni tadi anak. Yang 2 makhraj tadi. Fa. Apa lagi? Yang fa 1 bibir aja pada bawah aja. Yang ketiga ni huruf semua 2 bibir gunakan. Yang terkatup 2 bibir, yang termoncong ada 1 bibir. Alhamdulillah.
pada pelajaran yang lalu, anak telah pun mencatat makhraj am bahagian keempat. Dengan makhraj khas bahagian kelima, ke-15 dan juga ke-16. Ingat tak anak-anak apa makhrajnya yang dua ni? Iaitu yang pertama, fa. Makhraj yang kedua, fa, mim dan waw. Begitu juga anak telah pun dapat memahami segala sifat-sifat yang tertentu daripada setiap huruf yang empat ini. Kali ini cikgu tak menduga pula. Nak mencuba bagaimana anak telah faham daripada pelajaran kita yang lalu. Bersedia anak-anak ya, soalan-soalan yang telah cikgu sediakan. Yang pertama, cikgu kemukakan soalan ini kepada Muhammad Izzat, anak-anak ya. Cuba Izzat terangkan. Di mana makhraj fa? Ya, dengar semua ya. Di mana tempat keluarnya makhraj fa? Ya, terangkan. Makhraj fa keluarnya dari bibir mulut, cikgu. Itu dia anak, betul ya. Katanya makhraj fa keluar dari bibir mulut. Kita ada dua bibir. Bibir yang mana? Bibir atas ke bibir bawah ke? Kita nak terang lagi dan caranya macam mana? Soalan ini cikgu kemukakan kepada Muhammad Taha pula. Cuba terangkan Muhammad Taha. Bagaimana cara melafazkan huruf fa yang tepat? Cara melafazkan huruf fa ialah dengan mengangkat perut bibir di sebelah bawah gigi, hadapan di atas, cikgu. Tengok anak ya. Perut bibir sebelah bawah katanya. Bukan atas, sebelah bawah. Jadi di mana dia angkat? Dia angkat ke gigi hadapan yang di atas. Itulah dia yang dia katakan makhraj fa. Cuba semua anak-anak ikuti, cuba kata F, cuba. F. 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 Cuba bagi satu misal, boleh? Allahumma ftah alaina. Itu dia. Allahumma. Kalau dua-dua bibir, Allahumma. Mab jadi pa. Jangan sekali-kali dua bibir gunakan. Diamalkan mesti satu bibir. Tepat. Selepas kita tahu makhrajnya, maka ada sifat-sifat zati. Artinya sifat zati yang tak boleh bercerai dengan huruf ini. Kalau bercerai, huruf itu tak betul. Bunyinya tak tepat. Kita nak bertanya apa di antara sifat yang perlu, iaitu sifat zati kepada Muhammad Amin. Cuba terangkan Amin. Iaitu sifat hamas, cikgu. Hamas. Kita tulis ya, tengok. Dia kata hamas. Ha, mim, sin. Ini hamas artinya. Hams. Apa dimaksud dengan hamas ni? Maksudnya iaitu udara terlepas. Udara, angin Terlepas. ketika Ketika menyebut huruf ini. F. F. Mesti angin lepaskan. Kalau tak terlepas nanti F. Tak betul bunyinya. Ini satu daripada sifat yang paling penting dalam huruf fa ni, mesti dilepaskan angin. F. Seterusnya kita bertanya kepada Suhana pula. Apa sifat yang perlu kita nak amalkan? Beramal dengan sifat rikhawah, cikgu. Rakhawah kata dia nak. Ini penting semua sifatnya. Rakhawah. Ini tengok tulisannya ya. Bunyinya rakhawah. Apa maksud rakhawah sini? Ketika menyebutnya, suara terlepas, tidak terputus. Suara pun terlepas juga. Kalau tadi angin, kali ini katanya suara juga terlepas. Hendaklah dilepaskan terus. Jadi F. Suara terlepas. Jadi kalau dia tidak putus, kali dia putuskan F, tak betul juga. F, suara terlepas. Tepat. Sudah dua sifat zati yang ada pada fa. Kita bertanya pula kepada Mastura. Apa lagi di antara sifat yang perlu kita amalkan? Antara sifatnya ialah istifal, cikgu. Istifal. Jangan lupa apa makna istifal nanti ya. Alif, sin, ta, fa, alif, lam, istifal. Apa maksud istifal? Istifal maksudnya tipis. Tipis. Huruf ni mesti dibunyikan dengan? Tipis. Jadi macam mana tipis tu? Makna F. Jangan off. Kalau Allahumma ftah, Allahumma ftah. Allahumma ftah. Bunyi tipis. Sentiasa tipis. Sudah dapat kita sifat yang keempat. Terus kita bertanya sifat yang akhir. Kita bertanya kepada Zahra. Apa yang kita perlu? Hendaklah bersifat dengan sifat izlaq, cikgu. Izlaq. Alif, zal, lam, alif, qaf. Bunyinya izlaq. Apa maksud izlaq? Apabila menyebutnya, hendaklah disebut dengan cepat dan pantas. Tepat anak-anak ya. Jawapan Zahra tentang sifat izlaq
Mesti dibunyikan fa ni dengan begitu pantas, begitu mudah, begitu senang hurufnya ya. Kerana dia keluar hanya di tepi bibir saja. Seterusnya anak-anak, cikgu nak bertanya lagi kepada Muhammad Izzat tentang huruf yang keluar pada bibir juga ni. Bagaimana dengan makhraj huruf waw? Cuba terangkan Muhammad Izzat. Makrajnya keluar daripada dua bibir, cikgu. Kali ini keluar pada dua bibir pula anak-anak. Kalau tadi sebelah saja, kali ini dua bibir pula diamalkan. Ya, bagaimana caranya yang dua bibir ni? Kita bertanya pula kali ini dengan Muhammad Taha. Cuba Muhammad Taha terangkan bagaimana cara yang keluar pada dua bibir ni, cuba. Caranya ialah apabila kedua bibir dimunculkan ke hadapan. Kali ini dua bibir muncul ke depan. Jadi au. Cuba bagi misal. Wa aufu bi ahdillah. Wa aufu bi ahdillah. Kita dapat lihat bagaimana dua bibir dimuncul ke depan. Wa aufu bi ahdillah. Tepat ya? Tidak tepat lagi anak, belum lagi fasih, belum lagi betul terang lagi huruf waw ini kalau tidak kita terangkan sifat-sifat yang berada padanya. Kita minta kepada Muhammad Amin pula. Cuba apa salah satu daripada sifat-sifat yang perlu kita amalkan? Terangkan. Salah satu sifatnya iaitu sifat jahar, cikgu. Jahar, anak-anak. Jangan lupa. Apa arti maksud jahar? Maksud jahar itu tertahan udara, cikgu. Udara, angin, tertahan ketika kita menyebut waw. Au, tak ada angin, tak ada udara terlepas. Baik, di antaranya Suhana, kita tanya pula. Apa yang perlu kita amalkan tentang sifat-sifat waw ini? Sifat rikhawah, cikgu. Rakhawah katanya pula. Maksud rakhawah? Suara terlepas, tidak putus. Suara terlepas. Panjang, tidak terputus dia. Jadi mesti dibunyikan au. Kalau boleh kita boleh panjangkan. Tapi au sudah cukup. Dia memang putus kalau huruf yang lain. Macam ta'ab, ab, ad. Waw tidak. Au. Boleh panjang.